Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan bahawa Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh tidak berniat untuk melepaskan jawatannya meskipun wujud isyarat kesediaan beliau untuk berundur. Menurut laporan Malaysia Gazette, Ahmad Zahid menjelaskan bahawa dalam dunia politik adalah lumrah sekiranya pandangan dan kritikan tidak disenangi semua pihak. Namun begitu, beliau yakin Dr. Akmal akan terus mempertahankan idealisme yang diperjuangkannya. Jangan begitu. Ini perjuangan politik. Dalam politik ini, bukan seorang yang setuju dengan kita. Kalau tidak setuju, tangani ketidaksetujuan itu dengan kejelasan bukan dengan tindakan-tindakan lain. Saya tidak tujukan pada beliau. Tetapi secara umum, mana-mana pemimpin pemuda dalam parti apa sahaja begitu, dia mesti ada idealisme. Soal saranan itu diterima atau tidak, idealisme itu tetap diperjuangkan dan ada keadaan-keadaan untuk kita santuni dan berdepan, katanya kepada pemberita pada Majlis Amanat Tahun Baharu 2026. Warga Agensi Pengurusan Bencana Negara di sini hari ini. Terdahulu, Dr. Akmal menerusi satu hantaran di Facebook miliknya semalam memberi gambaran bahawa beliau mungkin akan melepaskan jawatan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO susulan kesediaannya untuk berundur diri. Sebelum itu, Pemuda Sosialis DAP turut mendesak agar Dr. Akmal meletakkan jawatan sebagai Exco Kerajaan Negeri selain menuntut beliau menunaikan pendirian untuk keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Ahmad Zahid turut mengingatkan bahawa beliau sendiri bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah memegang jawatan sebagai Ketua Sayap UMNO dan memiliki perbezaan idealisme dengan kepimpinan tertinggi bukanlah sesuatu yang salah. Beliau seterusnya menasihatkan Dr. Akmal supaya tidak mudah berputus asa serta menegaskan bahawa kegagalan atau penolakan pandangan bukan alasan untuk terus mengalah. Saya pun pernah terlanggar gunung. Saya juga pernah terpijak kulit pisang dan tersungkur, tetapi ketersungkuran itu tidak menyebabkan kita tidak boleh bangun semula, katanya lagi.